Standby, rolling. Selama ni bila aku shoot dokumentari, aku memang banyak bergantung dengan natural lighting je. Tapi bila cuaca berubah ataupun location terlalu gelap, hasil footage pun confirm berubah juga. So, kali ni Zhiyun hantar dekat aku lighting Ken-Maki X Zhiyun Molus X100 RGB untuk aku test masa shooting nanti. So, apa yang best sangat dengan lighting ni? First impression aku, kecil dan nipis. Tapi bila pegang, rasa premium dan solid guys. Dengan vintage leather style texture. So ini adalah Ken-Maki X Zhiyun Molus X100 RGB lighting. Walaupun saiz dia lebih kurang sebesar tapak tangan je, tapi dia mampu hasilkan sehingga 100 watt output. Jadi untuk aku yang selalu shoot dokumentari ni, memang senang nak masuk dalam camera bag tanpa makan banyak ruang pun. Yang aku paling suka pula, lampu ni boleh digunakan juga dengan battery grip. So kalau untuk shoot outdoor tu tak ada masalah lah. Kalau dekat studio pula, korang boleh guna USB-C PD fast charging ataupun DC adapter. So tak kisah dekat mana korang shoot pun, semua boleh settle guys. Walaupun output dia tinggi, cooling system dia memang efisien. Fan dia automatik kawal suhu supaya lampu kekal stabil walaupun digunakan lama. Dan yang paling penting guys, bunyi fan dia sangat minimum. Jadi tak ganggu pun rakaman audio masa interview. Yang ini juga bukan sekadar lighting biasa. Dia datang juga dengan full RGB. Nak buat lighting cinematic, nak bagi practical light ataupun create mood ikut scene. Semua boleh guys. Color temperature dia pula dari 2500 Kelvin hingga 10,000 Kelvin. Jadi memang mudah nak match dengan ambient light. Lagi best, lampu ni korang boleh control dengan app ZY Vega. Nak tukar brightness, RGB, color temperature ataupun lighting effect, semua boleh buat dekat phone atau tablet tanpa perlu usik pun lampu ni. Dalam ni juga ada 18 built-in lighting effects. Kalau korang buat short film, commercial ataupun content creation, memang jimat masa sebab banyak efek dah sedia ada dalam lampu ni. Dalam kotak ni juga dia bagi Zhiyun Mini Lens Reflector. Reflector ni bantu fokuskan cahaya supaya output lebih terang dan lebih jauh. Memang sesuai lah kalau korang nak maksimumkan dia punya brightness. Kalau nak kawal cahaya dengan lebih tepat pula, korang boleh tambah Zhiyun Mini 4 Leaf Band Doors. Senang nak elakkan light spill dan fokuskan cahaya dekat subjek saja. Untuk interview ataupun portrait, aku recommend guna Zhiyun Softbox 40D ZY Mount. Cahaya jadi jauh lebih lembut, skin tone pun nampak lebih natural. Dan kalau korang dah ada modifier Bowens mount dekat studio, tak perlu beli baru dah. Sebab ada Bowens mount adapter ZY mount 2B, jadi korang boleh gunakan softbox ataupun modifier Bowens yang sedia ada dah. Alright, inilah hasil yang aku dah dapat masa shooting interview baru ni. Warna lebih konsisten, subjek lebih menyerlah dan setup pun jauh lebih cepat. So, selepas beberapa hari aku keluar shoot dengan menggunakan Zhiyun Molus X100 RGB ni, yang ini antara pilihan yang memang aku sangat recommend. So guys, what do you guys think?